Sama dua, tiga. Ya. Berbual Berbual Jangan kaku, berbual. Cara berbual. Boleh ya? Boleh. Okey, sedia bergaul. Ya. Dah ni, tengah remeh. Okey. Dah. Dah. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi Malaysia boleh majulah sukan untuk negara, majulah Harimau Malaya. Jadi selamat datang ke perbualan santai kami yang bertajuk Pasukan Bola Sepak Kebangsaan Malaysia dan kehadiran pemain warisan. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang topik yang semakin hangat dalam dunia bola sepak tanah air. Jadi saya macam nak tak ada lah ada sangat pasal bola sepak ni. Jadi saya menjemput saudara Wan Muhammad Dennis, iaitu peminat bola sepak Sega Ya, tahu. dan saudara Faiz, pelajar sekaligus pemain bola sepak. Betul. Awak main bola sepak, Faiz? Ya. Kalau saya boleh tanya, sampai mana? Sampai tingkat mana awak main bola Dekat sepak? sekolah pada. Tingkat sekolah. Tinggi tu. Dah tinggi, Faiz. Awak main posisi apa, Faiz? Saya goalkeeper. 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 Ini mesti peminat Lega Kekasilah ni kan? Betul. Tempat dekat saya tu actually. Jadi hari ini kami akan membincangkan bagaimana kehadiran pemain warisan telah mengubah wajah Harimau Malaya dan membawa semangat baru dalam arena bola sepak negara. Silakan. Ya, actually. Saya memang sukalah topik ni. Sebab topik ni memang sangat menarik bagi saya. Saya macam korang semua tahu, saya merupakan peminat Lega bola sepak Malaysia sejak zaman Muqtada Hari lagi. Walaupun masa tu saya belum lahir, tapi saya tahu era Muqtada Hari bermain sampai peringkat mana. Korang semua tahu kan? Muqtada Hari ni seorang pemain bola sepak Malaysia yang sangat hebat. Pernah dilamar Real Madrid, tetapi beliau memilih untuk kekal di Selangor. Dan itu saya juga merasa sangat bangga lah dengan gaya permainan bola sepak Malaysia pada waktu sekarang dan menjadi perhatian semula rakyat Malaysia pada masa sekarang. Betul, Dennis. Saya pun selaku individu yang baru nak berjinak-jinak lah dalam dunia bola sepak ni, rasa terinspirasi bila tengok pasukan bola negara kita ni dapat bermain di peringkat Asia Tenggara. Jadi saya pun terinspirasi untuk menjadi hebat sama seperti pasukan bola sepak negara kita, iaitu pasukan Harimau Malaya. Mungkin ada rezeki suatu hari nanti, InsyaAllah. Amin. Jadi kita pergi ke fokus yang pertama, iaitu prestasi semasa dan ranking Malaysia. Jadi kita mulakan dengan melihat prestasi semasa pasukan kebangsaan. Jadi sekarang Malaysia ni berada di ranking ke 123, betul ke? Betul. Kita sekarang berada di ranking 103 dunia. Dalam dunia senarai FIFA. Jadi satu peningkatan besar jugalah berbanding beberapa tahun lepas yang pernah jatuh hingga ke peringkat 170 tak Ya, silap saya. 170. Memang sangat jauh. Jadi ini sebenarnya bukti jugalah perubahan sedang berlaku di bawah pimpinan jurulatih Peter Klavmovsky. Saya sangat terharu apabila saya mendengar nama Peter Klavmovsky ni. Saya tahu macam ketakasan beliau dalam mengawal pemain-pemain sangat-sangat baiklah. Kita selain daripada pimpinan jurulatih Peter Klavmovsky ni, ada juga pengurusan daripada FAM yang semakin profesional. Betul ke? Ya, saya sangat setuju sedikit. Kalau kita lihat sekarang, gaya permainan Malaysia lebih tersusun lah daripada sebelum ni dan lebih agresif. Pemain kita pula lebih yakin apabila kita bermain di liga yang kompetitif. Pemain akan lebih yakin dan mereka saya tengok tidak lebih gugup apabila berhadapan dengan lawan yang lebih hebat. Contohnya kita tahu Korea Selatan merupakan satu pasukan bola sepak yang sangat besar lah di dunia yang telah bermain di Piala Dunia Syrik. Dan kita juga tak pernah getar lawan pasukan dari Timur Tengah
seperti Arab Saudi kan. Kita tahu fizikal dia orang memang sangat besar. Dan pemain kita sekarang lebih yakin. Kita juga semakin mantap dalam gaya permainan seperti taktikal bertahan, Faiz. Taktikal bertahan ni sangat penting, Faiz. Macam kamu seorang goalkeeper perlukan seorang pertahanan yang sangat kental kan. Ya, betul tu. Lepas tu serangan balas Malaysia sekarang pun semakin baik. Yang dulunya kita tahu serangan pantas Malaysia ni menjadi masalah utama dalam taktikal bola sepak kan. Betul lah. Seperti yang korang tahu kan, saya kan baru nak berjinak-jinak dalam dunia bola ni kan. Ya, saya tahu Faiz. Yang saya tahu, saya tak tahulah. Saya juga perasan yang pasukan bola sepak negara kita ni ada peningkatan dari segi kecergasan dan mental mereka. Kalau dulu, pasukan bola sepak negara kita ni tak sampai whistle penamak dah habis tenaga. Ya, betul. Tapi sekarang, pancit kan. tapi sekarang mereka dapat bertahan dari segi emosi mereka dan fizikal mereka sehingga ke whistle penamak. Ini menunjukkan bahawa ada peningkatan dari segi latihan mereka. Mungkin coach mereka yang berprofesional dan bertauliah, dan latihan dari segi sains sukan mereka yang sangat jitu. Ya, setuju Faiz. Jadi kita pergi kepada fokus yang kedua, iaitu pemain tempatan yang menyetak. Jadi saya tengok ramai sebenarnya pemain-pemain yang menonjol. Ya, Faiz. Jadi kita nak bincang lah pasal benda tu. Jadi pendapat korang berdua lah. Siapa pemain yang paling menonjol? Soalan apa Nasri? Kalau nak cakap tentang pemain tempatan kita sekarang ni, kita sudah tahulah seorang pemain yang berbakat besar iaitu Arif Aiman. Itu pendapat saya. Beliau merupakan seorang pemain yang sangat hebat pada masa sekarang ni dan telah digelar seorang Mr. MVP dalam kancah Liga Malaysia setakat ni. Beliau seorang pemain yang berasal dari Pahang yang mempunyai saiz fizikal yang sangat kecil Faiz kalau kita tengok beliau, tetapi dengan bakat, kelincahan dan skill gelencekan beliau itu telah memadai lah untuk beliau menjadi seorang Mr. MVP. Kita juga tahu beliau telah memegang gelaran ni sebanyak 5 tahun berturut-turut Faiz. 5 tahun berturut-turut dan menjadi anak emas lah di pasukan Johor Darul Takzim. Permainannya sangat cepat, bijak, luar biasa dan matang lah bagi saya. Dia seperti semangat baharu dalam bola sepak Malaysia. Kita mempunyai aset yang sangat berharga seperti Arif Aiman ni. Bagi kamu pula Faiz, siapa yang kamu rasa? Saya yang paling menonjol Faisal Halim. Korang dengar tak kisah pasal Halim tahun lepas? Saya ada dengar yang dia kena tembak acid kat sebuah pasar raya tu kan. Ya, saya faham. Dia pernah berfikir untuk berhenti daripada bermain pasukan bola sepak. Tapi semangat dan dorongan daripada ibu bapa dan rakan-rakannya, dia tetap bermain. Dan tak silap saya, dia selepas pulih daripada kecederaan itu, dia bermain untuk piala kelayakan dan akan menentang Nepal kan. Ya. Ada dengar juga berita. Jadi saya cukup terinspirasi dengan beliau. Saya juga sangat terkilan lah dengan berita tu sebab Faisal Halim tengah berada dalam prestasi yang mantap beliau ketika tu. Apabila kita dengar berita beliau telah disinggah asid di sebuah pasar raya kan Pak? Pasar raya. Saya rasa sangat terkilan lah sebab beliau merupakan aset untuk Harimau Melayu juga. Lepas tu Faiz, kita juga tidak boleh mandang rendah Faiz. Kita juga ada pemain seperti Safawi Rashid. Korang kenal Safawi Rashid kan? Safawi Rashid ni dalam 2022 beliau juga pernah menjadi pemain yang memegang title Mr. MVP di dalam Liga Malaysia. Sebelum adanya Arif Aiman, kita ada Safawi Rashid tu. Safawi Rashid ni dia terkenal dengan kakinya yang manis lah, kaki kidalnya. Sebelum ni beliau bermain untuk Johor Darul Takzim. Selepas mendapat gelaran ni, beliau telah berpindah ke satu kelab besar di negara Portugal iaitu SC Portimonense, tak silap saya. Korang ada dengar tak berita ni? Ada juga lah. Lepas tu beliau pulang balik ke tanah air dan mungkin selepas tu permainannya agak merudum sikit dan beliau kurang mendapat tempat di Johor Darul Takzim dan terpaksa berpindah ke Terengganu. Itulah bagi saya. Kalau Asyik Ramo bagaimana Asyik?
dia setuju dengan Danish. Jadi sebenarnya kita juga ada Azam Azmi, pemain Azmi Murad tu kan? Ya, dia dari Terengganu yang tak getah menentang pemain import. Itu tanda bakat tempatan kita ni bukannya kurang. Kata bol tak bol Nak panggil bol. tak kurang, cuma perlukan peluang dan confident, keyakinan. Ya, faham? Sekarang kita try pula berbincang tentang pemain warisan. Ramai yang mewakili pasukan bola sepak Malaysia ni bukan sepenuhnya berdarah Malaysia tetapi berdarah campuran. Seperti John Pus dan Frank Kundo Garces. Mereka ni bukan orang luar sepenuhnya tetapi berdarah campuran, sama ada dari belah pihak ibu mereka ataupun pihak bapa mereka. Ya Faiz, saya ada dengar sekarang Malaysia telah dibanjiri oleh pemain warisan kan? Betul. Sebenarnya kemunculan pemain warisan ni memang sangat bagus untuk pasukan Harimau Melaya. Dengan kehadiran mereka memberikan impak yang sangat besar. Contohnya kita tengok perlawanan Malaysia menentang Vietnam tempoh hari. Kita tengok Malaysia sangat kuat lah dengan jaringan 4-0 dengan bantuan pemain warisan ni. Contohnya kita ada pemain seperti Dion Kul Faiz. Beliau merupakan seorang pemain yang pertama. Dia orang cakap pemain yang pertama yang memasuki Harimau Melaya sebagai status pemain warisan. Kita juga tahu beliau ni pemain yang berasal dari Belgium sebenarnya. Berasal Belgium dan pernah mewakili Liga Belgium. Saya tak ingat dah nama kelab tu. Kelab Bruce saya rasa. Lepas tu beliau juga berpindah ke Liga Denmark. Liga Denmark bersama FC Midtjylland dan bermain di Liga Juara Eropah. Tak semua orang dapat berasa Liga Juara Eropah ni Faiz. Bersama bintang-bintang bola sepak dunia seperti Cristiano Ronaldo ni Faiz. Asli memang sangat hebatlah dia untuk ni. Dan ini merupakan satu keistimewaan lah untuk Malaysia dapat pemain seperti beliau. Saya rasa beliau membawa gaya yang sangat tenang atas padang apa semua. Dan kita juga ada Facundo Garces Faiz. Orang semua dengar beliau merupakan seorang pemain yang pertama Malaysia bermain di La Liga, Liga Spanyol. Orang semua tahu kan ketenangan beliau di bawah pertahanan sangat baik Faiz, tenang. Kalau saya rasa kalau kamu menjadi goalkeeper dan beliau menjadi kanan, saya rasa tenang kamu kat bawah Faiz. Benar. Asli, bagaimana pula bagaimana spektakel? Saya ada dengar spektakel sebelum ni. Apa spektakel yang ada? Jadi saya ingat dulu-dululah ramai yang skeptikal, ramai yang ragu-ragu. Ada yang kata pemain warisan ni hanya datang sebab nak cepat dapat tempat. Tapi sekarang ni terbuktilah mereka ni benar-benar committed dan cintakan tanah air kita, cintakan Malaysia. Jadi bila tengok Dion Kul main, sebelum main kan diorang akan beratur, lepas tu diorang akan nyanyikan lagu negara tu kan. Jadi saya tengok tu rasa sebab itu bukti sebenarnya dia main tu bukan sekadar kontrak semata-mata. Jadi sebab kerana semangat yang ada dalam diri tu, semangat kebangsaan tu. Betul tu Ashley. Tapi pada masa yang sama, saya rasa pemain tempatan ni tak perlu bergantung sepenuhnya terhadap pemain warisan ni. Sebaliknya, gunakan peluang ini untuk belajar daripada pemain warisan. Contohnya, belajar tentang disiplin dari permainan dan mentaliti profesional. So, saya harap pemain negara kita ni dapat menjadi hebat seperti pemain warisan yang semakin terkenal. Saya rasa boleh sampai ke tahap tu Faiz. Dengan usaha semua, saya rasa pemain pertempatan kita juga mampu untuk mencapai tahap seperti pemain warisan. Asli. Jadi kita pergi ke fokus seterusnya iaitu harapan dan masa depan bola sepak Malaysia ni lah. Jadi baik, sebelum kita akhiri, saya nak dengar jugalah harapan daripada kamu berdua terhadap masa depan bola sepak Malaysia ni. Bagi saya memang berharap Malaysia dapat terus mengekalkan momentum seperti ini Faiz Asri. Dalam 5 tahun hingga 10 tahun akan datang, mungkin kita boleh capai ranking di bawah 100 dunia. Dan siapa tahu kita akan layak ke Piala Dunia pada 2030 ataupun 2034. Tapi untuk capai semua itu kita perlulah ada sokongan daripada penyokong dan semualah.
Bagi saya pula, saya nak tengok bola sepak ni menjadi sumber kepada kebanggaan rakyat. Bila Harimau Malaya turun padang, saya kalau boleh nak semua rakyat turun sokong, tak kira latar belakang ataupun negeri. Saya juga harap gabungan pemain tempatan dan warisan akan terus lebih kukuh. Bukan sebab darah atau asal mereka, tapi kerana cinta mereka terhadap tanah air kita, iaitu Malaysia. Saya sangat setuju. Jadi selagi Harimau Malaya ni terus berjuang dengan disiplin, semangat dan kesungguhan, jadi saya rasa masa depan bola sepak kita ni pasti akan cerah. Jadi kita mungkin belum sampai ke peringkat Asia, tapi perjalanan tu kita dah nampak. Kita dah tahu dah arah tu dah bermula. Betul. Yang penting kita sebagai rakyat Malaysia janganlah pernah berhenti menyokong Harimau Malaya ni, Faiz. Kita kena selalu menyokong. Menang atau kalah tu ada pertandingan lah. Yang penting semangat dan sokongan tu kita perlu kekal sampai bila-bila lah. Betul tu. Harimau Malaya bukan sekadar pasukan bola sepak, tetapi simbol kepada kebanggaan dan perpaduan dalam negara kita. Tepat sekali Faiz, tepat sekali Danish. Jadi baiklah, sekian saja perbualan kita hari ini. Semoga bola sepak Malaysia terus maju dan berjaya di pentas dunia. Jadi kita tutup dengan slogan kita. Tapi saya rasa malam ni ada perlawanan Malaysia. Ya ke? Saya tahu. Malam ni Malaysia menentang Laos dalam kelayakan penasihat lah. Jadi apa lagi Pak Ais? Jomlah kita sama-sama pergi. Boleh. Jom kita pergi. Boleh. Terima kasih ya. Okey dah. Mana kita?